Yang tengah cari generator, inilah masa ataupun peluang keemasan yang abang boleh ambil, yang mana betul-betul tengah mencari. Dekat depan saya ada satu model Benma dan juga satu brand daripada Ogawa. Yang ini model EC4000, yang ini model DZ4000i Pro. Untuk dari segi dia punya power pula, yang ini menghasilkan watt lebih kurang dalam 3800 maximum output, yang ini 3500 maximum output. Perbezaan 300 watt di antara kedua model ni lah. Kalau dari segi berat pula, untuk Benma ni dia punya berat lebih kurang dalam 43 kg, boleh dikatakan berat hampir 50 kg. Kalau untuk model DZ ni lebih kurang dalam 21 kg sahaja. Untuk kapasiti tangki, yang Benma boleh sampai 11 liter. Kalau yang ini cuma 7 liter sahaja dia punya kapasiti petrol dia lah. Kalau untuk kapasiti minyak hitam pula, yang ini 0.55, yang ini 0.5. Boleh dikatakan separuh je lah. Dua-dua model ni pakai separuh sahaja minyak hitam 1 liter tu. Okey, untuk promosi bulan 9 hari bulan 9 2025 sampai 30 hari bulan 9 2025, setiap pembelian kita akan bagi free gift fully synthetic punya minyak hitam. Okey, 10W40 fully synthetic yang berharga 50 lebih ringgit untuk minyak hitam ni 50 lebih ringgit untuk minyak hitam ni. Okey, untuk Benma kita jual dengan harga 2450 berserta dengan minyak hitam free. Kalau untuk Ogawa 2199. Okey, 2199, yang ini 2450. Bang, kenapa Benma lebih mahal berbanding Ogawa? Okey, mari sini. Abang dekat sikit, kita tengok dekat sini. Okey, untuk Benma, dia ada push start button, dia ada manual start. Dia dua dalam satu. Abang nak tarik manual boleh, nak pakai push start button pun boleh. Dia punya kekurangan dia berat. Okey, kekurangan dia berat, kelebihan dia ada push start button. Kalau untuk Ogawa pula, dia punya kelebihan dia ringan. Tapi dia punya kekurangan dia tak ada push start button bang. Dia cuma kena tarik manual je lah. Okey. Dia kena start manual saja. Tapi dari perbezaan harga, nak kata terlalu jauh tu taklah. Yang ini 2199 kita bagi percuma minyak hitam. Yang ini 2450 kita bagi satu free gift minyak hitam. Maksudnya bila abang datang kat sini, petrol kita akan isi sikit untuk start, minyak hitam kita bagi abang free. Okey, tak ada masalah. Yang betul-betul berminat untuk dapatkan dua jenis generator yang tengah hot item ni, abang boleh terus datang dekat kedai kita di Taman LTLT Bukit Jalil. Lebih tepat, One Nest Missionary Sinar Berhad, Taman LTLT Bukit Jalil. Okey, kalau video ni kalau dah upload nanti saya tahu bukan daripada KL Selangor je. Rata-rata daripada Johor ada, daripada Penang ada, daripada Pahang ada. Kan? Memang rata-rata customer kita yang datang kedai jauh-jauh, dan kita appreciate semua customer-customer kita datang daripada jauh-jauh. Terima kasih. Okey, kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum.